Itu main YouTube channel iaitu Kemadi Hebat. He. Okay, kita sama balik. Tadi dari buat pemakanan, okay, donat gula, aiskrim gula. Lepas tu roti canai gula. Semua tu kena turunkan. Lepas tu minyak, sate, okay, satu. Lepas tu ayam proses, makanan proses, satu juga, iaitu ayam proses, ayam ramli, mana yang fresh tu, mana yang frozen semua tu kan. Semua proses satu. Tiga-tiga yang saya cakap ni tak boleh. Dia tak boleh makan. Okay, tu je. Lepas tu body fat pula korang kena turunkan daripada, body fat kalau tinggi tak boleh jadi tau. Dia kena bawa rendah. Kalau tinggi memang susah nak nampak. Memang takkan nampak pun. Kena bawa rendah. Okay, yang saya cadangkan ni ialah body fat 14, 16, 11, 12 ataupun 14 dan sampai 7. 6 sampai 7 tu tu memang betul-betul nampak lah. Saya dalam kategori bawah lah, 11 ke 14 macam tu lah. Tapi saya punya belum buat kan, jadi tak nampak lah. Okay, jadi sampai situ je video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe video saya, iaitu channel Madi Hebat. Madi Hebat. Pergi ke kawan membeli roti. Roti ada di kawan. Dan Assalamualaikum my friend and my brother forever one. Baik kan? Okay, bye.